From India. Bang, salah tu bang. Korang pun mesti ingat menu ni dari India kan? Tapi sebenarnya berasal dari UK. Nampak lebih kurang sama macam Indian butter chicken, tapi bukan. Patutlah masa abang pergi London dulu, banyak gila restoran yang jual menu ni. Makan dengan roti nan sedap, nasi lagi lah kan. Kuah dia pun licin kita orang makan. Chicken tikka masala. Boleh. Takkan tak boleh. Mula dengan potong cube dada ayam, marinate dengan rempah-rempah yang abang dah senaraikan ni, termasuk dengan yogurt, jus lemon, halia dan juga bawang putih. Lepas tu boleh pedakkan ayam tu sekejap, letak ghee dan masaklah sampai nampak kesan hitam char tu kan. Yang ni pula kita nak buat kuah dia, guna pan yang sama tau, barulah meresap flavor-flavor tadi. Yang ni abang guna tomato cincang, kalau korang nak guna tomato paste pun boleh. Wanginya bau dia korang. Dah rupa macam ni kan, terus blend. Lepas dah hancur tu kita akan masak lagi sekali. Letak ghee dan rempah-rempah ni dan masukkan bahan-bahan yang kita dah blend tadi. Tambah butter dan cooking cream, gula untuk balancekan rasa masam tomato. Lepas tu masukkan ayam dan gaul. Kalau suka kuah tu lebih creamy, tambah cream or butter. Siap. From India. Bang, salah tu bang. Korang pun mesti ingat menu ni dari India kan? Tapi sebenarnya berasal dari UK. Nampak lebih kurang sama macam Indian butter chicken, tapi bukan. Patutlah masa abang pergi London dulu, banyak gila restoran yang jual menu ni. Makan dengan roti nan sedap, nasi lagi lah kan. Kuah dia pun licin kita orang makan. Chicken tikka masala. Boleh. Takkan tak boleh. Mula dengan potong cube dada ayam, marinate dengan rempah-rempah yang abang dah senaraikan ni, termasuk dengan yogurt, jus lemon, halia dan juga bawang putih. Lepas tu boleh pedakkan ayam tu sekejap, letak ghee dan masaklah sampai nampak kesan hitam char tu kan. Yang ni pula kita nak buat kuah dia, guna pan yang sama tau, barulah meresap flavor-flavor tadi. Yang ni abang guna tomato cincang, kalau korang nak guna tomato paste pun boleh. Wanginya bau dia korang. Dah rupa macam ni kan, terus blend. Lepas dah hancur tu kita akan masak lagi sekali. Letak ghee dan rempah-rempah ni dan masukkan bahan-bahan yang kita dah blend tadi. Tambah butter dan cooking cream, gula untuk balancekan rasa masam tomato. Lepas tu masukkan ayam dan gaul. Kalau suka kuah tu lebih creamy, tambah cream or butter. Siap.